rumput depan rumah sewa ni cepat sangat naik sampai kita sendiri tak sempat nak cantas dari akar. Hari-hari nampak makin tinggi, makin tebal, tapi tetap tertangguh nak cantas. Aku pun dulu dalam situasi tu. Setiap kali keluar masuk rumah, mata mesti singgah kat halaman depan. Dalam kepala dah set, nanti ada masa aku buat. Tapi bila masa tu datang, badan dah penat, cuaca panas, terus tangguh lagi. Lama-lama tak peduli. Bila nak start cantas tu rasa berat je. Sampai aku cuba mesin rumput cordless jenis ni. Terus rasa beza dia bukan sekadar pada hasil, tapi pada rasa nak mula buat tu. Tak ada lagi drama wayar plug panjang, tak ada setup lama. Ambil je, pasang bateri, tekan dan terus jalan. Macam kau capai vacuum, tapi kali ni kau berada di luar rumah. Bila mula tolak, baru faham kenapa benda ni sesuai untuk situasi rumah sewa. Desain dia ringan, ada roda. Jadi kau tak perlu angkat atau kawal kuat. Kau cuma guide je arah dia. Dan dia jalan steady potong rumput satu laluan ke satu laluan. Kawasan yang sebelum ni nampak semak, jadi mudah untuk kau cover satu persatu tanpa rasa terbeban. Blade dia jenis alloy, memang rasa padu bila lalu atas rumput yang dah tebal. Dia tak tersekat-sekat, tak perlu ulang banyak kali. Dengan kelajuan tinggi sekitar 7 reverse 100 RPM, sekali lalu pun dah nampak perubahan. Itu yang buat kerja yang dulu nampak besar, jadi kerja kecil yang boleh settle dalam masa singkat. Yang aku paling perasan bila alat tu mudah, kita tak tunggu rumput jadi teruk baru nak buat. Kau nampak je dia mula naik sikit, terus boleh capai mesin tu dan cantas awal-awal. Dari situ, kau dah tak kejar keadaan, tapi kau kontrol keadaan. Itu beza paling besar. Batang dia pun boleh adjust ikut ketinggian, jadi tak perlu bongkok lama. Pinggang pun tak rasa tegang macam dulu. Bunyi dia pula tak terlalu kuat, jadi kau boleh buat kerja tanpa rasa macam ganggu orang sekeliling. Ada juga safety protection, jadi lebih yakin masa guna walaupun buat sorang-sorang. Lepas beberapa kali guna, aku mula nampak perubahan, bukan pada rumput je, tapi pada rutin aku sendiri. Benda yang dulu aku tangguh, sekarang jadi benda yang aku boleh buat spontan. Kadang-kadang keluar rumah, nampak sikit panjang, terus ambil dan settle. Tak perlu plan, tak perlu tunggu hari tertentu. Dan dari situ, halaman rumah sewa yang dulu nampak macam biarlah janji duduk, sekarang jadi nampak kemas setiap masa. Walaupun tak buat renovation, tak tukar apa-apa rumput artificial, tapi vibe dia berubah. Rasa macam kau jaga ruang tu dengan betul. Bukan kita malas, tapi kita tak ada alat yang buat benda tu jadi senang. Bila dah jumpa yang sesuai, kerja yang dulu nampak susah jadi ringan. Dan kita pun jadi lebih konsisten. Kalau kau tengah hadap benda, sama. Rumput makin naik tiap minggu sampai kau tak sempat nak cantas dari akar. Ini memang jenis penyelesaian yang buat kau tak tangguh nak buat. Segera check out sekarang dan jangan tunggu sampai halaman kau jadi bebanan. Selesaikan awal sebelum tertangguh.